Penangkapan mengejut. Apa sebenarnya berlaku? Pada suatu pagi yang kelihatan biasa di sekitar Lembah Klang, satu operasi senyap telah dilancarkan oleh bahagian counter-terrorism, cawangan khas Bukit Aman, tanpa sebarang tembakan atau kejar-mengejar dramatik. 36 individu warga Bangladesh telah ditahan serentak di beberapa lokasi berasingan. Mereka bukan calang-calang orang. Sebahagian daripada mereka disyaki menjadi anggota atau penyokong kumpulan militan ekstrem dari Asia Selatan, termasuk kumpulan seperti Jamaat Ulama Mujahidin Bangladesh JMB dan Ansar al-Islam yang pernah dikaitkan dengan serangan bom dan pembunuhan wartawan di Bangladesh. Yang mengejutkan, Malaysia dijadikan tempat persembunyian mereka. Mereka tinggal di tengah-tengah. Masyarakat kita ada yang menyamar sebagai pekerja pembinaan, tukang cuci, malah peniaga pasar malam. Tiada siapa sangka bahawa di sebalik wajah yang kelihatan biasa itu, tersembunyi ideologi radikal yang mampu merosakkan keamanan negara. Pihak Bukit Aman mendedahkan bahawa operasi itu adalah hasil risikan selama berbulan-bulan, termasuk kerjasama dengan agensi keselamatan luar negara seperti Interpol dan unit anti keganasan Bangladesh sendiri. Lebih mengurunkan, beberapa daripada individu ini dikenal pasti sebagai rekrut aktif, iaitu mereka yang ditugaskan merekrut pengikut baharu, dan Malaysia dijadikan pot selamat untuk sembunyikan diri dan jalankan propaganda. Persoalannya, kenapa Malaysia? Kenapa negara kita dijadikan lokasi strategik oleh militan asing? Dan lebih menakutkan, berapa ramai lagi yang masih bebas tanpa kita sedar? Kenapa Malaysia jadi sasaran militan asing? Malaysia, sebuah negara yang aman, rakyatnya ramah, majoritinya beragama Islam, dan ekonominya cukup stabil. Tapi inilah juga sebab kenapa kita jadi sasaran kumpulan militan antarabangsa. Dalam dunia ekstremisme, Malaysia dianggap safe zone atau zon selamat. Maksudnya, tempat yang sesuai untuk sembunyi dan lari daripada risikan antarabangsa, cari dana melalui kerja halal atau haram, dan lebih berbahaya, jadi pusat merekrut ahli baru. Menurut sumber keselamatan, ramai militan dari Bangladesh, Pakistan dan Timur Tengah menggunakan dokumen palsu untuk masuk ke Malaysia. Ada juga yang masuk secara sah sebagai pekerja, tapi kemudian hilang daripada radar. Tidak lagi bekerja dan bergerak bawah tanah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Klang, Ampang, Puchong. Bahkan hingga ke Johor Bahru dan Pulau Pinang, mereka membina jaringan. Menyamar sebagai warga biasa. Ada yang kahwin dengan rakyat tempatan untuk dapat dokumen sah. Dan lebih mengejutkan, ada antara mereka yang berpura-pura jadi imam atau mengajar agama, tapi menyelitkan ideologi ekstremis dalam pengajaran secara perlahan-lahan, senyap dan halus. Pihak berkuasa pernah membongkar kumpulan kecil yang belajar, buat bom dan menyebarkan propaganda ganas melalui WhatsApp dan Telegram. Malaysia dijadikan pangkalan transit. Dari sini mereka boleh bergerak ke negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Filipina dan Indonesia, semua melalui jaringan sesama mereka. Ini bukan rekaan, ini fakta. Dan penangkapan 36 militan Bangladesh itu bukan pertama kali. Malah ia mungkin hanya permukaan kepada masalah yang lebih besar. Siapa sebenarnya Jamaat Ulama Mujahidin Bangladesh JMB? Kalau kita nak faham bahaya sebenar kehadiran militan Bangladesh di Malaysia, kita kena kenal dulu siapa mereka. Antara kumpulan paling kerap dikaitkan ialah Jamaat Ulama Mujahidin Bangladesh JMB, sebuah organisasi pengganas yang ditubuhkan sekitar tahun 1998. JMB bukan kumpulan biasa. Mereka bukan hanya ekstrem dalam ideologi tapi juga dalam tindakan. Sejarah hitam mereka, tahun 2005, mereka meletupkan lebih 500 bom serentak di seluruh Bangladesh, termasuk berhampiran bangunan kerajaan dan mahkamah. Serangan ini adalah mesej kepada dunia bahawa mereka menolak demokrasi dan mahu gantikan sistem sivil dengan pemerintahan Islam versi mereka sendiri yang sangat keras. JMB juga pernah bunuh wartawan, peguam, dan ulama yang mereka anggap liberal atau tak sehaluan dengan mereka. Banyak negara termasuk Amerika, Syarikat dan Britain telah mengisytiharkan JMB sebagai organisasi pengganas antarabangsa. Tapi kenapa mereka cari Malaysia? Sebab Malaysia ada komuniti Bangladesh yang besar. Ramai pekerja asing jadi senang bersembunyi dalam lautan manusia.
prosedur saringan masuk yang dulu kurang ketat, sistem komuniti yang kurang peduli asal tak ganggu aku lantaklah. Di sinilah mereka beroperasi secara diam-diam. Ada yang rekrut ahli baru, ada yang kumpul dana dengan berpura-pura jadi penyaga atau kutip derma kononnya untuk masjid, tapi sebenarnya untuk keganasan. Lebih serius, ada antara mereka guna Malaysia untuk rekrut rakyat tempatan, anak muda yang celaru arah hidup, yang mudah dipengaruhi dengan ideologi jihad palsu. Rekrut, latih, guna Malaysia jadi pot bahaya tanpa sedar. Apa yang lebih menakutkan daripada militan asing tinggal di negara kita? Jawapannya, apabila mereka mula merekrut rakyat Malaysia sendiri. Menurut maklumat risikan, ada cubaan oleh kumpulan seperti JAM dan Ansar al-Islam untuk merekrut anak muda tempatan, terutama yang bermasalah, terpinggir atau obses dengan perjuangan jihad tanpa ilmu. Proses perekrutan ini licik, mula dengan usrah atau kuliah kecil di rumah sewa. Seterusnya, mereka memperkenalkan doktrin kebencian, kononnya pemerintah zalim, dunia penuh maksiat, dan hanya dengan jihad bersenjata, mereka boleh selamatkan umat Islam. Perlahan-lahan, mereka asingkan pengikut daripada keluarga dan masyarakat. Sampai satu tahap, mereka dilatih menggunakan senjata atau bahan letupan bukan di Malaysia, tetapi mereka diatur untuk dihantar ke lokasi luar. Apa bukti semua ini berlaku? Pihak Bukit Aman pernah menahan individu tempatan yang direkrut oleh militan asing untuk berjihad di Syria dan selatan Filipina. Ada juga yang ditahan ketika merancang serangan ke atas rumah ibadat bukan Islam dan balai polis. Bukan setakat rekrut, mereka juga latih secara digital. Telegram, WhatsApp dan forum tertutup menjadi medan pengajian. Bahan-bahan pengajaran termasuk manual buat bom, video motivasi jihad, ceramah radikal berbahasa Melayu. Lebih menakutkan, semua ini berlaku dalam diam. Dalam rumah-rumah sewa, lot kedai. Malah ada yang guna surau kecil atau madrasah yang tidak berdaftar. Dan ramai rakyat biasa tak sedar. Bahkan ada yang termakan dengan kata-kata manis dan mula percaya ideologi songsang. Bagaimana PDRM bongkar aktiviti militan di Malaysia? Ramai yang tertanya-tanya, macam mana pihak berkuasa tahu ada warga asing yang terlibat dengan militan? Jawapannya gabungan risikan, pemantauan digital dan laporan orang awam. Unit khas bahagian counter terorisme E8 cawangan khas Trun merupakan pasukan utama yang membongkar jaringan ini. Mereka menjalankan pemantauan terhadap aktiviti dalam media sosial militan, pergerakan wang meragukan dari luar negara, transaksi kewangan yang disalurkan ke akaun tertentu, kelab atau pertubuhan mencurigakan yang tiba-tiba muncul. Antara taktik militan, guna nama perniagaan halal kedai runcit, restoran, atau servis tukar wang untuk sembunyikan aktiviti mereka. Sewa bilik atau lot kedai dan ubah jadi markas rahsia. Gunakan VPN dan akaun palsu untuk berhubung dengan rangkaian luar negara. Tapi kebijaksanaan firm dan agensi risikan lain, termasuk kerjasama antarabangsa seperti Interpol, Agensi Anti-Teror Bangladesh, Polis Singapura dan Thailand, membantu Malaysia kenal pasti siapa yang berisiko dan bertindak sebelum letupan berlaku. Penangkapan 36 warga Bangladesh itu dibuat selepas pemantauan berbulan-bulan. Mereka dipercayai mempunyai hubungan langsung dengan organisasi pengganas dan sedang membina semula sel militan di sini. Pihak berkuasa juga menggunakan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SUSM untuk menahan mereka. Tapi persoalan besar yang masih tinggal. Berapa ramai lagi yang belum ditangkap? Berapa ramai yang masih tidur di tengah-tengah komuniti kita, menunggu masa untuk bertindak? Penangkapan 36 warga Bangladesh hanyalah permukaan ais. Hakikatnya, banyak lagi militan berpotensi sedang bersembunyi di celah-celah komuniti kita, khususnya di kawasan tumpuan warga asing. Bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru, Pulau Pinang, tapak pembinaan, hostel pekerja asing, rumah kedai, malah sebahagian masjid kecil yang tidak dipantau. Masalah sebenar bukan hanya pada militan. Masalah juga ada pada kita rakyat yang diam, buat tak tahu. Kadang-kadang, kita nampak orang asing yang selalu kumpul secara rahsia. Kita nampak keluar masuk orang waktu malam di rumah sewa sempit.
Kita dengar ceramah pelik yang hina pemimpin atau ajak berjihad luar batasan. Tapi kita diam. Kita takut digelar resis, anti-foreigner atau takut ganggu perniagaan halal mereka. Ketakutan ini yang digunakan oleh militan untuk hidup bebas. Apa kita patut buat? Pertama, lapor aktiviti mencurigakan, gunakan saluran rasmi ABRUM. Balai Polis, Hotline Bukit Aman. 2. Jangan terpedaya dengan ajaran radikal, walau berpakaian sunnah atau bercakap pasal Islam. Jika ajaran itu berbau kebencian, keganasan, itu bukan Islam sebenar. 3. Didik anak-anak dan kawan-kawan supaya faham beza jihad sebenar dengan jihad militan. 4. Tolak normalisasi warga asing tanpa saringan. Bukan semua mereka jahat, tapi bila terlalu ramai dan tak dipantau, jadi lubuk militan. Paling penting, jangan biar Malaysia jadi pangkalan senyap untuk pengganas antarabangsa. Malaysia kena bangkit, jangan jadi port transit militan dunia. Malaysia selama ini dikenali sebagai negara aman, stabil dan sederhana. Tapi kini, dunia sedang berhati adakah Malaysia masih selamat atau mula jadi transit station militan antarabangsa? Negara-negara lain dah bertindak. Singapura tangkap dan deport warga asing yang bawa ideologi ekstrim. Tapis ketat pekerja asing, siap soal siasat latar belakang agama, politik. Indonesia pantau masjid-masjid kecil agar tak jadi pusat sebaran ekstremis. Mana-mana individu militan yang keluar masuk Syria Filipina terus ditahan atau di-counselling. Thailand guna teknologi AI dan sistem biometrik untuk kenal pasti pelawat yang berisiko. Tapi di Malaysia, masih ramai yang boleh sewa rumah, buka kedai, bergaul dengan rakyat tanpa saringan. Kita terlalu mudah percaya, terlalu takut menegur, terlalu lembut dengan hujah jangan diskriminasi. Akibatnya, warga asing boleh bebas keluar masuk tanpa tapis. Ada yang pernah ke zon konflik, tapi bebas duduk di Ceras, Kajang, Batu Caves. Mereka guna Malaysia untuk rancang serangan, bukan sini, tapi keluar negara. Tapi tetap Malaysia akan terpalit. Apa yang kerajaan dan rakyat perlu buat? Pertama, ketatkan proses kemasukan warga asing, bukan sekadar cap pasport. 2. Audit dan tapis semua. Guru asing atau pusat pengajian swasta yang tak berdaftar. 3. Buat operasi berkala di kawasan padat warga asing bukan untuk zalim, tapi untuk keselamatan nasional. 4. Wujudkan saluran aduan khas untuk jenayah ekstremisme dan lindungi pelapor. Ingat, isu militan bukan isu bangsa atau agama. Ini isu keselamatan rakyat Malaysia. Jika kita terus diam, esok-esok bila bom meletup, baru semua nak buka mata. Hari ini, kita mungkin rasa isu ini jauh daripada kita. Kita fikir, ala, diorang tu buat hal sesama sendiri. Tak kacau aku pun. Biarlah, rezeki diorang berniaga halal. Tapi realitinya, bila peluru mula dilepaskan, bom meletup, atau rekrut militan mula bertindak, masa tu dah terlambat. Negara kita pernah digemparkan dengan cubaan serangan militan di Putrajaya, balai polis dan individu yang direkrut secara senyap di sekolah, universiti dan pusat tahfiz. Jangan lupa, ada yang pernah mati syahid palsu di Syria, tapi asal dari Malaysia. Malaysia bukan medan jihad palsu. Malaysia bukan transit militan. Malaysia bukan pusat persediaan pengganas. Malaysia, tempat anak kita membesar. Tempat kita cari rezeki halal. Tempat kita berlindung. Kita tak anti warga asing. Kita tak benci bangsa luar. Tapi kita berhak dan wajib pertahan tanah air. Jika kita tak tegas dari sekarang, esok nanti, kita bakal jadi seperti negara yang musnah dari dalam tanpa sedar.